Matrikulasi Johor Tangkak. Ini dia jalan masuk. Sebelah ni ada sekolah khas. Istimewa SMK Sri Tangkak. Sebelah dia. Sebelah sini ada kelapa sawit. Depan gate masuk College Matrikulasi Johor. Okay. Tak berapa clear lah gambar kita. Takkan gambar. Your destination is on the right. College Matrikulasi Johor. Tak nampak? Tu ni kat. Nak ambil blok D. Nak ambil bawa balik blok D. Anak. Okey. Okey. Pakai mas. Kereta pakai mask pula. Kena lepas kan. So ni roundabout. Sana tu. Mana nak? Ikut je apa ni arahan anak panah. Kat ni lah dia Matrikulasi Johor. Ni asrama lelaki kalau tak silap. Kolej Kediaman Az-Zahrawi. Kolej Kediaman Az-Zahrawi. Ni kolej kediaman apa pula? Masih lagi saya research. Okey. So ni semua kolej-kolej kediaman Al-Jazari. Kolej Kediaman Al-Jazari. Ni dia student-student pakai baju kebaya. Nampaknya ayah hari ni nak balik Kolej Ar-Razi. Kolej Kediaman Ar-Razi. Kakak mana? Blok D. Blok D mana? Kakak blok D. I pun dah confused. Macam dah sampai. Pusing. Tak apalah, pusing balik. Sampai ke? Oleh kerana kita dah terlajak, so kita pusing balik satu round. Sebab dia jalan ni satu hala. Sambil tu kita tengok-tengok yang sebelah kanan ni ada apa. Seri Ledang. Masjid kolej ni, Al-Narbawi. Masjid ni. So ni blok C. Bani lah. Mesti lah gitu. Macam tak boleh nak masuk. Nah, ni blok D. Tolong eh. Benar. So kakak bye-bye. Bye-bye. Okey, kita berhenti Kena tangkap sekejap juga. di Sini juga. Padang sebelah Mana? Hijau kan? kolej kediaman anak saya ni. Merah. Nak tengok apa, mana tempat-tempat yang penting lah kat sini. Jom, let's go. Alah, aku pun tiba-tiba je. Tiba-tiba sampai dekat Walau Johor. betul-betul. Sekejap, macam mana? Macam ni ke? Tiba-tiba kita tidur kan. Tiba-tiba sampai ke Negeri Sembilan. Ni apa ni? Tiba-tiba sampai. So kakak bye-bye. Bye-bye. Bangunan depan ni bangunan apa kakak? Ni bawah. Tutor. Bilik tutor. Bilik apa? Bilik tutor. Tutorial. Ha. Tutorial. Dengan Mak Mal. Ni lah bilik tutorial. Sinilah kelas. Sini kelas, sana kuliah. Semua kelas. Hujung sana tu kuliah. Banyaknya. Ini depan ni pusat Zumba. Kawan kau semua dah balik dah? Ini bawah ada sebelah sana ada Mak Mal. Okay, kita tinjau daripada udara. Bangunan yang pertama ni bilik tutor dan makmal. Bukan bilik kuliah. Tutor dan makmal. Yang warna kuning ni dia panggil one stop center ataupun pejabat pentadbiran. Depan tu ada tasik sikit dan tu Dewan Seri Ledang.
Tempat yang lapang ni dataran perhimpunan. Bilik kuliah. Dan sebelah dia masjid. Sebelah masjid tu ada kedai koperasi, perpustakaan dan makmal komputer. Mari kita tengok bilik tutor daripada direct overhead. Boleh tahan, cantik juga tempat ni daripada udara. Ni bilik tutor dan makmal sains. Okey, semua nampaknya dah settle, selesai. So, dah tiba masa untuk say goodbye. Ucapkan selamat tinggal kepada College Matrikulasi Johor. Kebetulan ada kawan anak saya ni bergambar sekali. So, kita buat quick shot